Kita akan pertahankan. Yang orang boleh tanya Senator Fauziah, bila saya berucap di Azerbaijan, Baku, saya pertahankan. Mana ada orang lain pertahankan? Sebab orang lain pun tak hadir. Jadi saya pertahankan. Curi Senator Fauziah yang hadir, pertahankan kepimpinan PMX. Kami pergi luar negara, kami akan pertahankan negara. Jadi itu sebab kami perlukan maklumat, bukan untuk kita bertelagah. Bagi maklumat Yang Berhormat, hak ini tak berkaitan, tapi Yang Berhormat kalau boleh jawab, tolong jawablah. Pertama, Yang Berhormat telah jawab tentang General Ransip. Yang Berhormat kata ini adalah macam pejuang hilang deposit. Alright, puas hati. Kami akan kata, lepas ni kata dia tidak berwibawa. Cuma masalahnya, berita yang disebarkannya telah beredar di seluruh dunia, termasuk Bloomberg pun telah mengaitkan dengan general yang berkenaan. Yang kedua, Yang Berhormat, ni yang terbaru, bekas pengurusi ASEAN Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Yang Berhormat kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini. Walaupun kami dizalimi, tak bagi peruntukan, tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat. Soal pandangan SBY itu kerana dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan ke atas Indonesia. Tidak benar. Ya. Kita bersetuju dengan perkecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3, yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita, yang termasuk di dalamnya dasar Bumiputera, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita, kerana dalam negara pun ada yang tidak setuju, tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih, Harap.